استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. فاتي إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد عبد الله، وإلى رسول الله المقدم محمد علي وعلي، وإلى رسول الله أحمد عيسى، وإلى محمد الشاطر والمهدي الشاطر الحي بكر الشاطر حسن الشاطر سلم الشاطر وصاحب الكتاب الشيخ الحي عمر بن علي بن بكر الكاف وسلم فرحهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبأسن بركات في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. النهي طلب الكف يجعل على وجه الاستعلاء وله صيغة واحدة وهي المضارع مفهوم مع الابتلاء النهي وقوله تعالى افسدوا في الارض بعد اصلاحها وتكون صيغته عن معناها للقصد الى معاني اخرى تفهم من المقام والسياق كدعاء نحو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا والتماس وقولك لمن يساوي أيها الأخ لا تتوانى عن تحصيل العلوم والمعارف. ثالث التمني أنه لا تطمع في قوله يا ليل كل يا نوم نزل يا صبح جد لا تقل. والإرشاد نحو قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، افتح علينا أبواب الفهم والعلم والحكمة كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Pada pagi ini sama-sama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung pengajian balaghah kita menggunakan kitab Al-Habib Umar bin Ali bin Abu Bakar Al-Kaf. Jadi kita sampai pada kata pengarang Al-Mabhasus Tsani, pembahasan yang kedua berkenaan dengan insya' al-talabi fil kalami 'ala an-nahi, membicarakan tentang nahi, iaitu tegahan ataupun larangan. Larangan. Jadi larangan juga termasuk daripada salah satu jenis insya' al-talabi. Insya' al-talabi. Insya' kita maklum makna dia ma yastad'i matluban ghaira hasil waqt al-talab. Maksud dia perkara yang menuntut terjadinya sesuatu yang belum terhasil pada waktu ketika dituntut. Al-talab, insya' dengan makna al-kalam yang mana la yajuz an yuqal liqailihi innahu sadiq atau kadhib. Tidak boleh kita kata dia itu betul ataupun salah. Al-talabi maksud dia ma yastad'i matluban ghaira hasilin waqt al-talab. Perkara yang mana menuntut terjadinya sesuatu yang belum terhasil waktu ketika dituntut. Jadi nahi salah satu daripadanya. Bila kita kata contoh, la ta'kul, jangan makan. Perbuatan jangan makan tu belum lagi terhasil ketika disebut perkataan la ta'kul. La tajlis, jangan duduk. Perbuatan jangan duduk itu belum berlaku ketika mana disebut perkataan la tajlis. Jadi nahi. Baik, disebut apa makna nahi? An-nahyu, an-nahyu talabul kaffi 'anil fi'li 'ala wajhi isti'la. Talab menuntut.
Al-kaf maksud dia al-intiha, berhenti. Anil fi'li, daripada perbuatan tersebut. Ala wajah al-isti'la, di atas cara yang tinggi. Orang tu berada pada kedudukan yang tinggi. Maklum bila mana orang tu berada dalam kedudukan yang tinggi, dia tegah orang yang di bawah. Maka ketika tu nama dia larangan. Tapi kalau orang tu di bawah, pangkat dia tegah orang yang di atas, pangkat dia, maka yang tu nama dia doa. Akan datang lagi doa. Kalau sama-sama, sama level, nama dia iltimas. Sama macam apa amar juga. Sama macam amar, cuma beza dia amar tu perintah untuk lakukan perbuatan. Adapun sekarang ni nahi adalah perintah untuk tinggalkan perbuatan. Boleh faham tak? Okey, baik. Walahu siratun wahidah, dia ada satu sirah sahaja. Satu sirah. Sirah ni maksud apa? Bentuk percakapan. Itu sirah. Bentuk lafaz tersebut panggil sirah. Jadi kalau untuk amar dia ada 4. Jadi tapi kalau nahi ada satu saja. Apa tu? Siratun wahidah wa hiya al-mudhari' al-maqrun ma'ala an-nahiyah. Fi'il mudhari' yang diiringi, digandingkan bersama dengan lam yang bermakna tegahan. Lam tu maksud jangan. Sebab lam banyak makna. Ada maksud tidak. Ada makna apa yang lain seperti daripada tidak. Maksud dia kat sini lam dengan makna larangan. Kerana lam ada dengan makna apa jangan dan ada dengan makna tidak. Jadi fi'il mudhari' ni mestilah diiringi dengan apa lam yang bermakna tegahan tadi. Nahiyah namanya. Kalau lam dengan makna bukan nahiyah, namanya nafiyah. Nafiyah ni maksud apa? Tidak. Nahiyah maksud jangan. Kaqaulihi ta'ala, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu merosakkan bumi setelah mana bumi ni baik, elok. Apa maksud apa ayat Al-Quran ini? Janganlah kamu merosakkan bumi ini dengan kesyirikan. Dengan dosa dan maksiat. Setelah mana bumi ini dibaikkan dengan keimanan dan juga taat. Jadi Allah Ta'ala sebut, bila mana tempat tu, teman diri kita sendiri pun, bila mana kita dah buat perkara-perkara yang baik, maka jangan rosakkan perkara tersebut dengan perkara-perkara yang buruk. Wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kamu mencampur adukkan perkara yang baik dengan perkara yang tak baik. Boleh faham tak? Jadi saya baik pun buat ustaz, saya buruk pun buat ustaz. Bolehkah macam tu? Jawapannya tak boleh lah. Usaha untuk melakukan perkara yang baik, usaha untuk tinggalkan perkara-perkara yang tak baik. Terkadang bila mana terjatuh dalam dosa, maka bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa, syurga tu bukanlah tempat yang untuk orang-orang yang tidak pernah buat dosa. Kata, syurga ni untuk orang tak buat dosa, bukan. Syurga ni adalah untuk pendosa. Tetapi yang bertaubat pada Allah Ta'ala. Jadi orang kata syurga ni untuk orang tak buat dosa je, bukan. Syurga untuk pendosa juga. Yang mana dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Macam mana dalam hadis tu? Kullukum khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Semua orang buat dosa. Tak ada siapa tak pernah buat dosa. Tapi sebaik pendosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersebut wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu merosakkan bumi ini setelah mana kamu dah baikkan dia. Faham tak? Baik, asyahid di sini adalah perkataan la tufsidu. Nampak? La tufsidu. Lam tu bukan nafiyah tu. Lam nahiyah. Apa bukti dia? Kalau kita belajar apa bahasa Arab, lam nahiyah ni dia ada kerja dia. Lam nafiyah tak ada kerja. Tapi lam nahiyah ada kerja dia. Kerja dia menjazamkan fa'il mudhari'. Kerja dia. Cuma kalau fa'il mudhari' ni kan ada banyak jenis kan. Ada fa'il mudhari' yang mana lam yattasil bi akhirih syai', tidak bersambung akhir dengan sesuatu.
maka yang tu dengan sukun kan dia, kerja lam nahiyah. Kalau contohnya lam tufsid ni, lam tufsid, jadi sukun. Kalau fa'il mudhari' al-khamsi, fa'il mudhari' yang akhir dia bersama dengan alif tasniyah, waw jamaah, ya mukhatabah, maka akhir dia ketika rafa' dengan nun, betul tak? Tufsiduna, tufsidina, tufsidani. Bila mana masuk lam nahiyah, kerja lam nahiyah adalah membuang nun. Kerana nun tu adalah tanda bagi rafa'. Sekarang ni bila masuk lam nahiyah, waktu jazam, fa'il mudhari' menjadi jazam, maka alamat rafa' tak boleh ada, dibuang nun tadi. Itu kita baca dalam Quran, wala tufsidu, tanpa nun. Asalnya tufsiduna, boleh faham tak? La tufsidu. Wa qad takhruj sighatuhu an ma'naha al-asli, dan terkadang terkeluar bentuk lafaz tadi daripada makna dia yang asli. Daripada makna dia yang nahi tadi, jadi bukan makna nahi tapi makna yang lain. ila ma'anin ukhra, kepada makna-makna yang lain, tufhamu minal maqami was siyaq, difahami makna tersebut daripada maqam. Maqam ni apa? Situasi. Was siyaq, bentuk percakapan. Jadi cara bercakap, situasi bercakap, situasi ketika bercakap tu kan, maka yang tu membuatkan makna terkadang terkeluar daripada makna dia yang asli. Tapi datang dengan makna-makna yang lain. Disebut ada 8 makna. Kita baca sesuatu. Yang pertama dia katakan doa. Terkadang makna bukan nahi, tapi makna doa. Bila mana permintaan tu ataupun larangan tadi tu daripada orang yang bawah pangkat dia kepada orang yang atas pangkat dia. Seperti kita kata apa? Nahwa qawlihi ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengambil kami, mengambil kira bagi, ataupun menghukum kami. Tu'akhidna makna la tu'aqibna. Janganlah kau, wahai Tuhan, janganlah engkau mengambil kami dengan makna mengambil kira, ataupun dengan makna menghukum kami. In nasina aw akhtana, sekiranya kami ni lupa ataupun kami ni salah. Allah Ta'ala mengajak kita cara berdoa dalam Al-Quran. Akhir surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala ajak kita cara berdoa. Macam mana nak berdoa dengan Tuhan? Nak minta apa dengan Tuhan? Allah Ta'ala ajak. Jadi bila mana tersalah, terlupa, maka minta Allah Ta'ala ampunkan. Dalam hadis Al-Arba'in, Nawawi datang satu hadis Nabi SAW. Dan kata sabda Nabi SAW, rufi'an ummati, diangkat daripada umat aku sekiranya al-khata' wal nisyan. Kalau sekiranya dia lupa ataupun dia tersalah. Lebih kurang dia punya matan hadis tu kan. Wa mastukrihu alaih, tiga orang. 3 jenis orang yang diampunkan. Tidak ditulis oleh malaikat katibin ni, malaikat pencatat ni, Raqib dengan Atid. Malaikat duduk nama Raqib Atid je tak? Duduk nama Raqib Atid. Catat. Malaikat 3 jenis orang. Orang yang dibuat dalam keadaan terlupa, diampunkan, dimaafkan, ataupun orang tu dipaksa, ataupun apa satu lagi? Tersalah. Tak sengaja. Tak sengaja. Maka tidak ditulis. Diampunkan untuk 3 jenis orang. Jadi kita minta ke Allah kat sini, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Di mana? Doa kepada Allah Ta'ala. Semalam kita sebutkan faedah-faedah berdoa kan. Baik. Wal iltimas yang kedua. Yang kedua iltimas. Itu yang saya kata dah. Iltimas ni adalah larangan kepada orang yang sama kedudukan, sama level. Kaqaulika liman yusawik, seperti perkataan kamu kepada sesama orang yang satu level dengan kamu. Ayyuhal akh, wahai saudara, wahai kawan, la tatawana an tahsilil ulum wal ma'arif. Janganlah kamu bermudah-mudah. Janganlah kamu tidak mempedulikan. Berkaitan apa? Berkaitan mengambil atau menghasilkan ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan. Maka pesan kat kawan-kawan, kita macam tu di sini. Kita perhati, buat pemerhatian juga kepada orang-orang. Dengan siapa kita berkawan, kan? Cari kawan-kawan yang baik. Kerana kawan-kawan yang baik ni mendorong kita untuk jadi baik.
Jadi dalam berkawan ni kita kena buat pemerhatian juga, kena teliti. Nah, orang panggil bahasa Inggeris dia apa? Observation ke apa. Nah, dia punya ada perkataan itu, dia buat pemerhatian, teliti. Dengan siapa kita berkawan? Bukan semua orang berkawan. Betul kan? Kurang lah kan? Maksud. Jadi macam tu di sini. Kalau berkawan apa dengan orang ni, teliti dia. Tengok okey tak berkawan dengan dia. Kalau okey, dia ni asyik ajak benda-benda yang baik, berkawan dengan dia. Tapi kalau tengok dia ni asyik ajak benda yang tak baik je, maka tak boleh berkawan dengan dia. Duduk sini. Dia faham tak? Astagfirullah sekarang. Tak boleh berkawan dengan dia. Dia faham tak? Kerana berkawan ni, apa dia at-tiba' ni dia masruq. Nah, dia cepat dicuri. Akhlak juga sama. Cepat dicuri daripada kawan. Sebab tu dalam satu syair disebutkan, "Anil mar'i la tas'al wa sal 'an qarin." Nah, tentang seseorang tu jangan tanya, tapi tanya dia berkawan dengan siapa. Nak kenal seseorang jangan tanya dia ni macam mana, tapi tanya dia sendiri. Hang baik ke? Mana boleh. Nah, kita tak tahu dia ni betul-betul baik ke, tapi tanya dia berkawan dengan siapa. Dengan kawan ni kita tahu perangai dia macam mana. Itu kata syair, "Anil mar'i la tas'al." Tentang siapa seseorang jangan duk tanya. Wa sal 'an qarin. Innal qarina bil qarini yaqtadi. Kerana seseorang kawan ni dengan kawan yang dia akan ikut. Dia faham tak? Jadi di sini macam tu. Jadi bila ada kawan baik dia kata, ayyuhal akh, wahai kawan, la tatawana. Janganlah kamu ni tidak mempedulikan, bermudah-mudah an tahsil al-ulum wal ma'arif, untuk menghasilkan ilmu-ilmu dan juga pengetahuan. Okey, baik. Yang ketiga, wat tamanni. Tamanni ni masuk apa saya sebut semalam? Masuk talab husul amrin mustahil. Maksudnya menuntut terhasilnya perkara yang mustahil, ataupun dekat dengan mustahil. Nah, seumpama dia kata nak kepak, nak terbang, nak tangga naik atas langit. Nah, semua ni benda yang mustahil bagi manusia. Nah, dia tengok cerita-cerita Naruto ke Power Rangers, nak jadi Power Rangers, contohnya. Nah, itu benda-benda yang mustahil lah. Nah, okey, baik. Okey, dia kata apa? Nahwa la tatlu' fi qawlihi ya laylu tul, ya naumu zul, ya subhu qif, la tatlu'i. Nah, jadi benda ni mustahil tak? Mustahil lah. Nah, dia mungkin dia ni syair ni, bila syair dia ghazal, kadang-kadang dia duduk dengan awet dia ataupun dengan isteri dia lah. Awet kan dosa. Nah, dengan isteri lah. Nah, dengan isteri dia, bila dulu dengan isteri dia, ataupun dia ni mungkin pencandu khamar. Nah, pencandu khamar. Jadi bila duduk dalam keadaan mabuk tu, dia kata ya lailu tul. Nah, wahai malam, panjanglah aku nak duduk dalam keadaan macam ni. Nah, ya naumu zul, wahai tidur, hilanglah. Jangan duduk ada. Aku tak mau tidur. Aku nak berjaga sampai subuh. Lalu dia kata ya subhu qif, wahai subuh, fajar, jangan duduk timbul. So, matahari berhenti. Nah, la tatlu'i. Nah, la tatlu'i. Jangan duduk timbul, jangan duduk naik. Maka benda ni benda yang mustahil. Maka nama dia tamanni. Nah, kalau bukan mustahil nama dia taraji. Benda yang boleh jadi. Cuma taraji dia masuk daripada qibal insya' yang ghair talabi. Kalau tamanni insya' talabi. Nah, ya, baik. Yang keempat, wal irsyad. Nah, kata wal irsyad. Nahwa qawlihi ta'ala, seumpama firman irsyad ni maksud apa? Bimbingan. Jadi terkadang nahi ni bukan datang dengan makna larangan, tapi irsyad daripada. Kita minta irsyad pada orang. Cuba orang tu tunjukkan kita bimbingan. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang mana in tubda. Maksud in tubda, in tuzhar. Nah, badar dengan makna zahara. In tuzhar, sekiranya terzahir perkara tadi, lakum tasukum, maka kamu akan nampak benda tu buruk. Nah, contoh, kita tanya, macam wahai Allah, macam manalah keadaan ayah aku yang kafir ni, kalau contoh. Nah, kalau tahu sedih. Tak? Ada orang-orang yang mana ayah dia bukan orang Islam, orang kafir.
Nah, contohnya kan, dia tanya, macam mana keadaan ayah aku? Macam mana keadaan mak aku? Jadi bukan semua benda tanya. Nah, kerana kalau ada benda yang kita tanya, terkadang membuatkan kita sedih. Membuatkan kita rasa nak marah. Membuatkan kita rasa tak boleh nak hidup. Nah, jadi bukan semua benda kita perlu tanya. Ada benda yang tak perlu tanya. Nah, boleh faham tak? Ada benda yang terkadang boleh tanya mengurangkan rasa hormat kita pada orang. Tanya umur. Ada 3 benda yang tak perlu tanya orang. Nah, umur dia. Contohnya, umur berapa? Tanya. Tak penting. Tak menambah keimanan seseorang. Tak menambah ilmu seseorang dengan mengetahui umur. Kadang boleh tanya, hilang hormat ke orang. Sebab tahu umur. Betul tak? Betul tak? Yang kedua, mazhab orang. Tanya pasal mazhab orang. Dia ni mazhab apa? Dia perlu ke boleh tahu? Tak perlu tahu. Nah, mazhab. Ataupun keluarga orang. Tanya keluarga. Keluarga ayah kan kahwin 3 ke? Oh, kahwin 3 contohnya. Kahwin berapa? Kahwin 2 ke? Macam mana tu? Macam tu. Benda tu antara tak boleh tanya kakak orang. Kakak orang sihat ke? Nah, adik-adik sihat. Tanya contohnya. Jadi benda-benda ni benda yang tak perlu tanya kat orang. Nah, kerana dengan pertanyaan tersebut tidak menambah ilmu kita dan tak menambah keimanan kita pada Allah. Nah, jadi Allah dah ajak. Dia kata, irsyad Allah Ta'ala irsyad pada kita. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'u. Jangan bertanya semua benda. Nah, yang mana perkara tersebut kalau terzuhir akan merosakkan hati kamu, merosakkan diri kamu dan sebagainya. Bagaimana? Itu bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, at-taubih. Nah, at-taubih. Taubih ni maksud apa? Menghina lah. Nah, menghina. Itu memburukkan. Nah, menghina, buruk, itu taubih. Nahwa qawli Abil Aswad Ad-Du'ali. Seumpama perkataan Abil Aswad Ad-Du'ali. Abil Aswad Ad-Du'ali ma'ruf kita orang pertama yang mana wadhi' ilmu nahwu kan. Wadhi' ilmu nahwu Abil Aswad Ad-Du'ali. Dia kata apa? La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Nah, kita kalau belajar nahwu ni dalam kitab-kitab seperti Mutamimah, nah, ataupun kita belajar kitab yang atas lagi pada tu Qatrun Nada ke Syudzur ke ataupun Alfiyah. Yang ni syahid untuk apa ni? La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu. Syahid untuk tu kan. Macam ada wow dengan makna adaan mudmarah kan. Jawab bagi nahi. Yang apa syair dia mur wad'u wanha wasal wa'rid bihaddihimi tamanna warju kadzaka an-nafyu qad kamula. Nah, jadi jawab bagi apa? Jawab bagi nahi di sini. Jadi bila ada nahi la tanha an khuluqin wa ta'ti ada waw kan. Waw itu adaan mudmarah. Nah, ba'dal waw wa an ta'ti mithlahu taqdir dia. Kalau kita belajar nahwu kita akan tahulah ni syair yang masyhur. Jadi sebelum tu adalah syair-syair yang lain. Dia mula dengan ya ayyuhal muallimu. Nah, al-muallimu ghairahu hal li nafsika. Ada syair yang ada berapa 2-3 syair sebelum dia barulah datang syair ni. La tanha an khuluqin. Janganlah kamu menegah daripada satu akhlak wa ta'ti mislahu. Kemudian kamu datang, kamu buat perkara yang sama. Jangan merokok. Dia dah merokok. Oh, merokok. Nah, jangan merokok tapi dalam keadaan dia merokok. Kamu tahu dah rokok ni merosakkan kesihatan. Kamu boleh mati ni. Tapi dalam keadaan dia duduk merokok. Maka perkataan dia tak selari dengan perbuatan dia. Yang ni dia kata apa? Kata Abu Aswad Ad-Du'ali, "Arun 'alaika idza fa'alta 'azim." Nah, arun tu khabarlah bagi mubtada mahzuf, taqdiru huwa kan. Huwa arun. Azimu na'at dia. Na'at bagi yang arah tadi. Na'at. 'Alaika idza fa'alta. Maksud dia yang tu adalah satu aib yang besar ke atas kamu jika kamu buat macam tu. Nah, pesan daripada Abu Aswad Ad-Du'ali. Maksud dia kita kalau nasihat orang memang boleh. Nah, nasihat dia terima daripada siapa-siapa pun. Nah, cuma kalau boleh tu dalam kita menasihati orang, kita tu dah tinggallah benda tu. Nah, yang tu nasihat yang terbaik. Bila mana datang daripada orang yang mana hati dia bersih. Kita tengok ada sebagai contoh. Guru-guru kita bila nasihat. Orang-orang yang nasihat, kawan-kawan nasihat, benda sama juga. Betul tak? Benda sama, kawan-kawan nasihat, benda yang sama, tak ada beza.
Tapi bila guru nasihat, dia macam lain sikit rasa dia. Kerana mereka nasihat dia penuh kasih, nah, dengan penuh sayang dekat kita, keluar daripada hati mereka yang nakkan perubahan kita, membuatkan kita rasa daripada mulut dia tu, perkataan tu masuk dalam hati. Tak sangkut dah kat tempat lain. Kau sangkut kat telinga, tak sangkut dah. Dia terus masuk dalam hati. Contoh kalau Baba Amirul nasihat, macam mana yang kita rasa? Nah, Syekh Abu Bakar Al-Faqih nasihat, macam mana kita rasa? Habib Umar nasihat, macam mana? Tengok podcast. Tengok podcast Habib Umar. Dengan apa, Dedi apa nama tu tu? Kan? Tengok dalam ta'liqat. Saya mu'allaf. Saya murtad. Saya masuk dalam Islam. Sebab mendengar nasihat. Padahal cerita yang sama dengar pada guru-guru. Tapi dengar daripada mulut guru-guru sendiri. Habib Umar sendiri masuk dalam Islam semula. Kerana daripada hati ke dalam hati. Nah, sebab tu dia kata kat sini, dalam kita nak menasihati orang, pastikan kalau boleh kita tak buat perkara tu. Nah, sebab tu ada seorang ulama. Dia bawa anak dia, seorang ibu bawa anak dia kat ulama ni. Nah, dia kata kat guru ni, dia kata boleh tak nasihat anak saya ni jangan makan coklat. Saya dah pesan banyak kali dah kat dia jangan makan coklat, tapi dia duk makan juga coklat. Kata guru tu bagi saya 3 hari. Lepas 3 hari mai pula kata saya akan nasihat anak kamu. Lepas 3 hari mak tadi bawa anak dia. Kan? Lepas tu dia pesan jangan makan coklat lah. Pesan dekat anak tadi. Anak dia tak makan coklat depan. Mak ni kan? Dia tanya, macam mana tuan guru nasihat anak saya boleh berubah? Dia kata sebab tu saya suruh bagi masa saya 3 hari. Sebab dalam 3 hari tu saya tak makan coklat dulu. Kemudian baru saya nasihat anak kamu jangan makan coklat. Supaya nasihat tadi berbekas dalam hati. Kerana saya tinggalkan perkara tu, ada kesan, ada asar dia. Nah, di mana? Sebab tu kata dia la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu 'arun 'alayka idza fa'alta 'azimu. Yang keenam, wa tayis. Nah, tayis ni maksud apa? Tayis ni maksud dia izhar al-yas. Menzahirkan keputusasaan. Maksud putus asa. Nak zahirkan perkara tu. Nah, nahwa qawlihi ta'ala, seperti mana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, la ta'tazirul yawm. Janganlah kamu, ta'tazir ni maksud apa? Nak menunjukkan uzur. Tiada sebarang uzur pada hari ini. Nak beri sebarang uzur. Nah, kita i'tizar, kita panggil. I'tizar ni maksud beri uzur. Betul. Saya sekarang macam ni. Yang tu apa panggil i'tizar. Masih i'tizar al-yawm. Tak ada i'tizar hari ini. La ta'taziru al-yawm. Tiada sebarang i'tizar hari ini. Jadi orang kafir kata, saya sebenarnya nak Islam dah. Contohnya waktu hari kiamat nanti. Hari ini boleh bagi i'tizar lagi. Saya dah lama dah nak masuk Islam. Tapi saya, alhamdulillah masih ada waktu. Cepat mengucap syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Sebab ada waktu lagi. Selagi mana nafas belum keluar daripada rengkung. Ada waktu lagi. Tapi bila mana di hari kiamat nanti, nak bagi alasan yang sama tak boleh. Allah kata, la ta'tazir. Tak ada dah i'tizar. Nak minta apa? Nak minta maaf. Bukan hari ini. Hari ini bukan waktu permohonan maaf. Hari ini waktu balasan. Dibalaskan pada kamu. La ta'taziru al-yawm. Boleh faham tak? Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Yang ketujuh, at-tahdid. Nah, at-tahdid ni maksud apa? Takhwif. Itu tahdid. Menakut-nakutkan. Nahwa qawlika li khadimik, seperti firman. Perkataan kamu kepada pembantu kamu. La tuti' amri. Jangan taat aku. Jangan taat perintah aku. Ataupun kalau kita kata pesanan mak kat anak. Nah, kita kata kat anak, jangan buat. Nah, jangan buat. Jangan banyak. Kita kata. Tapi kita tahu kalau jatuh tu ada benda kita nak kena. Kita kata, bila mak kata jangan buat. Ayah kata contohnya, jangan buat. Jadi kita tahu dah kat situ, bukannya ayah suruh kita buat dan sebagainya. Nah, maksud dia betul-betul kalau kita buat benda tu ada hukuman yang akan datang. Dia kata la tuti' amri kat sini kan. Dia kata jangan duk taat perintah aku. Sebab apa? Kalau contoh aku betul-betul tak taat, maka akan ada dia punya balasan dia. Akibat dia. Kena pukul dan sebagainya. Gimana? La tuti' amri. Jadi tahdid kat sini, takhwif. Yang ke-8, ma'ruf . Jadi kat sini bukan makna larangan. Dia kata la tuti' amri.
Oh, maksud dia janganlah ikut perintah saya. Bukan maksud macam tu. Tapi terkeluar daripada makna yang tengok dengan muka garang dia, dengan muka dia yang bengis, marah contohnya. Dia kata jangan taat perintah aku. Nah. Jadi maksud dia bukan jangan buat benda tu. Maksud dia kita kena buat benda tu. Nah, supaya tak terkena akibat dia, tak terkena kemarahan dia. Bagaimana? Yang terakhir wat tahqir. Nah, tahqir. Tahqir ni maksud dia apa? Merendahkan. Nah, merendahkan ni haram lah. Memandang Islam yang lain dengan pandangan yang kata dia aku lebih baik daripada dia. Nah, memandang orang Islam ni dengan pandangan tahqir, dengan mata, ataupun dengan perbuatan, dengan isyarat, kan? Contoh kan, dengan pandangan ke, dengan isyarat ke, dengan apa-apa sahaja yang membawa makna istihza, membawa makna haqir, merendahkan seseorang Islam yang lain, maka hukum dia haram. Dia kata apa? Nahwa qawli Abi Tayyib yahju kafuran, Abi Tayyib al-Mutanabbi lah. Dikatakan dia ni mutanabi kerana dia pernah mengaku menjadi nabi. Kemudian dia bertaubatlah, mati dalam keadaan Islam. Nah, hasunah Islam. Mati Islam baiklah. Cuma dia pernah mengaku jadi nabi dalam sebahagian riwayat. Abi Tayyib al-Mutanabbi yahju kafur. Yahju maksud apa? Yastahzi. Menghina. Kafur ni bukan kafur yang kita tengok tu. Nama orang. Kafur ni dia hamba abdi. Daripada ni lah. Belah sana orang kulit gelap. Satu, tapi dia jadi qadhi ataupun jadi hakim dekat Mesir. Naik jadi apa? Naik jadi orang hebat lah. Jadi Abi Tayyib ni dia menghina. Asal hamba tiba-tiba jadi orang mulia. Macam tu. Nama dia kafur. Nah. Dia kata la tashtari al-'abda illa wal 'asa ma'ahu. Dia kata janganlah engkau membeli hamba melainkan kamu pegang tongkat. Bagi dia dengar cakap. Kalau tidak, kalau tak beli hamba tak dengar cakap, nanti dia melawan kita. Dia buat benda-benda tak elok lagi, jadi hebat pula. Macam Fir'aun lah. Kalau kita baca kitab Fathul Rahim Ar-Rahman, Syarah Lamiyah Ibn Wardi tu, ada cerita Fir'aun daripada awal sampai habis. Fir'aun asal dia bukan raja. Asal dia hamba. Nah, kemudian dia bunuh dia punya Dia punya tuan dia, akhirnya jadi ketua. Akhirnya bila jadi ketua, jadi pula raja. Nah, ada yang kata dia bukan hamba, dia ni penjudi. Nah, suka orang-orang yang jenis kecil-kecil sampah tu. Nah, maksudnya orang hakir lah, orang yang duduk level-level bawah ni. Nah. Baik. Jadi kata la tashtaril 'abda wal illa wal 'asa ma'ahu. Jangan kamu beli hamba melainkan kamu ada tongkat bersama kamu. Nak kena didik ni. Hamba ni bagi tak jadi pelik, tak jadi teruk. Dia kata innal 'abida la anjasun. Dia kata hamba-hamba ni najis semua. Nah, sifat dia macam najis. Memang betul-betul haqilah macam najis. Mana kidu ni tak dengar cakap. Betul tak? Qalilul khair. Nah, maksud dia sedikit kebaikan. Annal 'abda la yasluh illa bil-darab wal ihana. Maksud dia hamba tu tak dengar cakap. Dia ni bila tak dengar cakap kita pukul tak? Pukul. Dia nak kena bentuk dia dengan pukulan. Dan juga penghinaan pada dia. Kena ingat ni hamba macam tu. Nah, sebab tu kita ni kena ingat kita ni hamba. Yang jadi takabur dengan orang tu sebab tak ingat yang benda tu. Satu kita kata sifat Nabi yang paling mulia sifat hamba. Subhanallazi asra bi'abdi. Sifat yang paling mulia bagi Rasulullah. Kita menjadi mulia dengan ikut Rasulullah lah. Nah. Orang hormat kita bukan sebab zat kita. Bukan sebab ilmu kita. Dengan sebab dekatnya kita dengan Rasulullah. Dia ni ada syibih Rasulullah. Ada sedikit sama dengan Rasulullah. Akhlak dia. Orang hormat kita. Sebab tu orang kata adab yang sedikit ataupun adab yang banyak menutup sikitnya ilmu. Adab banyak menutup sikitnya ilmu. Tetapi ilmu yang banyak tidak menutup sikitnya adab. Orang tu ilmu banyak tapi tak ada adab. Orang tak nampak ilmu. Orang nampak tak ada adab. Kenapa? Walaupun ilmu banyak tapi tak ada adab. Maka ilmu yang banyak tidak dapat menutup sikitnya adab. Tapi kalau adab banyak, ilmu dia tak berapa banyak. Adab banyak tu menutup kekurangan ilmu dia yang sedikit. Walaupun ilmu tak banyak mana, orang tua-tua kita ilmu banyak tak? Dia mengaji kat surah-surah masjid tapi orang kasih, orang sayang. Sebab adab dia yang tinggi. Dia faham tak? Suatu saya nak cerita siapa tadi.
Saya lupa dah. Saya tahu apa tadi? Saya lupa dah. Nah. Wa innal abida la anjasun manakidu, sesungguhnya hamba-hamba ni anjas. Nah. Anjas. Anjas ni najis. Manakidu tak dengar cakap. Sehingga memerlukan kepada pukulan baru dengar cakap. Memerlukan pada penghinaan. Jadi kena hina dulu. Nah, barulah dia dengar cakap. Jadi di sini bila kata la tashtail abda, bukannya perintah untuk tak beli. Nah. Tapi yang ni adalah tahqir bagi dia. Janganlah kamu beli dia melainkan ada asa, ada tongkat ataupun ada rotan bersama kamu. Boleh guna rotan tu untuk pukul hamba tadi supaya dengar cakap. Bahkan rotan ni kena ada lah. Kita ada anak-anak, nah, perlu ada rotan. Jangan kita ada sekolah, perlu ada rotan. Jangan kita duduk sekolah tak mau rotan langsung belajar, kena ada juga. Rotan tadi, nah, rotan sebagai orang panggil apa? Untuk menghasilkan adab. Kerana sakit rotan tu akan hilang. Betul tak? Yang kekal adalah adab dia. Sakit rotan hilang. Duduk sehari dua hilang sakit tu. Kesan-kesan kena rotan hilang. Tapi yang kekal pada dia ilmu dan juga adab. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Sekat dulu insya-Allah. Dan sambung pula pengajian pada kalam al-istifham akan datang. Pengajian akan datang insya-Allah. Allahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Silakan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بهر جودك مليان جد لنا بالغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بهر جودك مليان جد لنا بالغفران. جد لي هذا الإنسان عبد سوء خذيان من ذنوبه وهلان خائف إنك غضبان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بهر جودك مليان جد لنا بالغفران. ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بهر جودك مليان جد لنا بالغفران. لا يخايب رجي تحت ما بك لاجي لم يزل في الناجي قائلا يا حنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بهر جودك مليان جد لنا بالغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بهر جودك مليان جد لنا بالغفران. اللهم صل وسلم وبارك عليه